Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Dah lama kita tak borak-borak santai. Okey, Cikgu Fatih baru selesai sahaja dengan aktiviti transisi murid selama 4 minggu. Dan sepanjang 4 minggu tersebut, banyak sangat benda yang nak dikongsikan hari ini. Dan terutamanya berkaitan dengan alatan yang dibawa oleh anak ke sekolah. Okey, yang pertama berkaitan dengan botol air. Satu, botol air yang mahal tu, yang macam ni. Satu lagi, botol air yang murah tu, yang macam ni. Apa yang masalahnya? Masalah yang pertama, botol air yang mahal ni, satu, berat. Jatuh atas kaki, sakit. Botol air yang murah ni pula, semua orang mampu beli. Bila hilang, tak ada nama, tolonglah, terpaksa jadi ejen penyiasat. Allah, letih. Kan, sebab walaupun sekarang bulan puasa, tapi anak-anak ni tak puasa pun. Jadi terpaksalah kita hadap. Tapi tolong parents, tolong. Tak perlu kot botol air ni. Dan tak perlu juga, kalau kata botol air ini boleh, tapi tolong letak nama supaya mudah untuk cikgu tolong carikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pensel warna. Ya Allah, pensel warna, faham. Pensel warna anak ini, orang kata seminggu mungkin hari Isnin 12 batang, hari Jumaat tinggal sebatang sahaja. Kenapa? Hilang. Sebab apa? Sebab anak dah kurang tanggungjawab. Dia tak nak bertanggungjawab dengan barang-barang dia. Sebabnya mak ayah terlalu menjaga sangat anak-anak sehingga anak-anak tak tahu apa tu arti tanggungjawab. Sebab semua benda mak ayah yang sediakan. Jadi, ada mak ayah yang sangat prihatin. Terima kasih. Yang prihatin di mana pensel warna tersebut, dia ikat. Ya, betul. Bila ikat, pensel warna tu memang akan duduk satu tempat lah. Betul tak? Tapi, apabila tali-tali dia dah, orang kata, berkumpul, dah terikat, cikgu dah ada 41 murid nak kena jaga. Satu kerja pula, cikgu nak kena besar, nak kena leraikan pula tali-tali tu. Kalau sekejap tak apa, kadang-kadang tali tu dah terikat mati. Kalau Cikgu Fatih ni, kalau ikutkan hati, nak gunting je. Tapi kan gunting viral pula. Cikgu gunting kan. Jadi macam mana? Begitulah cerita dia. Tolong parents. Cikgu ramai murid nak kena tengok lagi. Kan? Jadi saya rasa baiklah beli sahaja pensel warna yang kedai RM2 tu. Kalau hilang pun tak apalah kan. Kita kata anggaplah anak dalam proses nak belajar erti tanggungjawab. Ini sekadar pandangan dan juga apa yang berlaku dalam kelas. Okey? Sebabnya dalam kelas ni macam biasalah murid dalam kelas di Malaysia majoritinya mesti 36 ke atas. Kan? Jadi, saya rasa bukan saya saja yang alami masalah macam ni. Cikgu-cikgu di luar sana pun alami benda yang sama. Jadi, saya rasa solusinya, biarlah anak-anak ni berkongsi. Satu lagi, biarlah anak-anak ni belajar erti tanggungjawab. Walaupun darjah 1, tapi rasanya itulah peluang untuk kita ajar dia erti tanggungjawab. Di mana barang apa pun dia kena ingat barang dia yang mana satu. Rasanya cukuplah sekadar kita tak tanda ataupun letak nama di pensel. Kalau hilang, cikgu boleh bagi, kan? Betul tak? Kalau tak ada nama, cikgu wakafkan je, letak dalam bekas. Rasanya mudah kot macam tu. Jadi rasanya ini hanyalah pesanan khidmat masyarakat berkaitan dengan botol air dan juga pensel warna. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.